Okay, hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita datang nak servis motor ni dah lama tak servis enjin dia. So, include sekali lah kita akan tukar rantai, sprocket depan, sprocket belakang. Nampak? Nombor plate pun dah tertanggal satu. Okay, punya sibuk cik tangga. Tapi hari ni kita akan buat servis jentera kita. Okay, alright. Apa-apa pun, keselesaan anda, keutamaan kami. Okay, so tadi Pomen cakap rantai dengan sprocket masih boleh pakai lagi. Jadi diorang tak tukar, and then diorang just ketatkan je balik, bagi tegang balik. Dan hari ni kita just buat servis minyak hitam sahaja. Okay. Okay. Okay, mari korang tengok. Ni minyak hitam cik tangga So, korang memang kena servis jentera korang Tapi macam biasa, kita pakai minyak hitam BSH fully synthetic. Alright. Okay. So, macam biasa, dia orang akan check kita punya tekanan angin tayar kita, depan dan belakang. Rantai kita tak payah tukar. So, dia just ketatkan balik. Okay. Inilah hasilnya minyak hitam kita. Okay. So, dia akan tuang satu botol minyak hitam kita BSH fully synthetic. Nampak? So cik tangga memang suka minyak hitam ni. Kita dah tak tukar-tukar minyak hitam lain. Alright, cukup satu botol. Lepas tu dia akan masukkan yang setengah lagi. Okay. Sebab minyak hitam ni menggunakan 1.1 liter. Okay. Alright. So settle, kita tukar minyak hitam motor RS 150 V2 cik tangga. Alhamdulillah. So nanti selepas settle, dia akan check balik lah. Nampak? Dia masukkan, nanti dia check lah takat minyak kita. Okay. Macam tu. Alright. Okay, so motor kita dah settle servis. Hari ni kita tukar minyak hitam je. Ni harga dia RM52. Cik tangga gentle tunjuk RM52 saja. Satu item saja. Ni kita bayar. Okay, alright. Apa-apa pun, jangan lupa servis jentera anda. Okey, jom balik.